Jadi assalamualaikum, hari ni kita berada di mana mah? Berada di KV Port Dickson. KV Port Dickson untuk kita membuat tugasan kita iaitu kuliah bantu mula dan pengurusan kecerdasan. Yes, jadi sama-sama kita saksikan lacak. Apa ais dah habis. Baiklah, ramai passion ni. Sekarang tiba-tiba ramai passion dan mostly ada ankle sprain, shoulder dislocate, ada dekat kepala Dan banyak lagi. dan banyak lagi lah, tapi alhamdulillah semua masih terkawal. InsyaAllah kita cuba bantu Dengan nak Teknik apa yang dikatakan kan? Alhamdulillah kita dah di hampir di penghujung pada hari yang pertama, hari kedua sebenarnya. Okay, so insyaAllah akan ada satu lagi pasukan yang akan datang untuk cover kejohanan ni, itu hari terakhir, hari ketiga. So pada hari ni banyaklah kita dapat info yang menarik kerana ada treatment dan sebagainya. Dan apa nak buat bila orang tu kena kecederaan dan sebagainya. Jadi itu saja daripada kami. 1, 2, 3, lacak! Bantu mula, Assalamualaikum dan selamat pagi. So kami sekarang ni di stesen yang agak crucial untuk kita cek masa, scoring dan juga pasport yang tengah. Sekarang saya jadi jaga timer untuk player yang kena foul. Dia buat scoring dan bayarkan pas bola tu. Guys, dalam beg kecemasan ni kita ada air tanah merah and air berada di ending sekarang. Okey, di sini kita ada apa? AED. Kalau CPR tak jadi ataupun kita dah buat CPR, kena pakai AED. Ke sini. Ice box. Dalam ni macam biasa ada ais dengan plastik sahaja. Itu je, tak banyak. Pasukan Rabi. Ini saya untuk berpujuk kepada